Assalamualaikum, selamat datang ke podcast Soal Tani. Ini adalah episod pertama podcast Soal Tani. Jadi sebelum kita nak start dulu kita punya podcast ni, saya nak explain sikit lah kenapa saya buat podcast ni lah. Yang pertamanya adalah saya nak memperkenalkan pertanian ni dekat semua orang lah. Dan kita selalu tengok yang kita dekat Malaysia ni kita ada podcast pasal kewangan, pasal kesihatan, tapi jarang kita buat podcast pasal pertanian. Dan juga dalam podcast Soal Tani ni, kita akan bawa petani-petani, orang-orang yang terlibat dalam pertanian untuk berkongsi pengalaman ataupun cerita-cerita berkenaan dengan pertanian. Jadi tanpa membuang masa, saya memperkenalkan dulu. Sebelum memperkenalkan dulu, saya perkenalkan diri saya dululah. Saya sebagai Arif Ramli, host untuk podcast Soal Tani. Dan setiap minggu kita akan ada tetamu-tetamu undangan dan juga orang-orang yang akan bercakap bersama saya dalam podcast Soal Tani. Jadi tanpa membuang masa, saya memperkenalkan orang hebat di sebelah saya. Jangan hebat. Hebat sebelah saya. Abang Khairil. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Khairil Anwar. Berumur dah. Tak ada umur sangat. Muda lagi lah. Muda lagi. Buat dalam industri pertanian ni dekat 8 tahun dah. 8 tahun. Bermula daripada kecil lah. Daripada kita main-main dulu. Kemudian Alhamdulillah we keep going. Dan sekarang ni dah ada dekat 10,000 polybag lah, tak banyak pun. Dan sebelum ni kerja banyak, macam-macam enggak sebelum ni kerja. Semuanya bila dah 40 tahun tu saya berhijrah lah. Selepas 40 tahun tu saya berhijrah. Rasanya nak slow down, kita ke pertanian lah. Ke arah pertanian lah. Pencen ke apa? Pencen awal. Pencen awal lah. Pencen awal lah. Pencen awal. So dah mula-mula start pertanian tu, mula-mula start peluk kebun tu kat mana? Dekat sini kat Ulu Langat lah. Kat Ulu Langat lah. Abang buat dulu kecil je dalam suku ekar. Mula-mula buat suku ekar lah. Mula buat suku ekar, try dulu. Kat suku ekar. Jadi mula-mula tu waktu 10 tahun lepas. Agak-agak umur dalam apa? 40 tahun. 40 lah. Orang start faham 40. 40 tu memang terus hijrah tu. Muda lagi. Muda lagi. Muda lagi. Sekarang muda lagi. Muda lagi. Dah kantoi dah 40. Alright. So start dengan tanam apa dulu? Cabai lah. Tanam cabai lah. Jadi waktu mula-mula tu rasa dia macam nak start tu rasa dia macam mana? Sebab rasa macam takut jadi ke tak jadi ke? Semangat tu lah sebenarnya. Awal-awal tu memang semangat tinggi betul. Tengok cara moden ni nampak macam mudah. Dia cubalah. Ada belajar dengan orang ke ataupun memang tengok YouTube lah? Pergi dengan abang yang mengacun abang ni sebenarnya ni PPK Kuala Langat. Jadi apa yang buatkan abang macam kan kata tadi kan dah macam nak settle down. Kenapa pilih buat pertanian selain daripada buat benda lain? Okey, sebenarnya macam abang ni sebenarnya keluarga ada tanah. So tanah kami ni memang hutan. Tak pernah diusahakan apa semua. So abang tengok rasanya kena buat sesuatu lah untuk generasi, untuk adik-beradik yang lain lah. So kita bersihkan tanah ni. Kemudian kita buat pertanian. Rasa yang paling bagus pertanian lah. Waktu tu nampak pertanian tu. Pasal kita ada orang cakap ada kelebihan lah. Sebab kita ada tanah. Betul. Biar kosong tu kita usahakan lah macam tu lah. Tapi salah seorang tu kena bergerak lah. Tu abang yang bergerak. So maksudnya tanah tu tanah daripada tanah keluarga lah. Jadi ada tanah. Paling senang waktu tu buat pertanian lah. Buat pertanian. Tapi pertanian kalau nak pegang cangkul memang tak lah. Memang tak lah. Yelah. Bila pergi jumpa tengok sistem irigasi tengok macam mudah juga. Tengok benda yang mudah boleh buat. Mudah boleh kontrol. Kita boleh kontrol. Kalau cangkul memang tak buat lah. Kalau cangkul tak tahu lah, mungkin kita buat lain lagi. Buat sawit tak boleh. Sawit setakat 5 ekar tak berbaloi. Betul. Sebenarnya tanah tu masih ada lagi. Kebun yang pertama tu masih ada lagi sekarang? Masih ada lagi. Dekat area mana tu? Dekat Semungkis lah. Area Semungkis. Situ tanam apa sekarang? Sekarang ni tempat timun. Kat sana tempat timun. Dah keluar hasil lah? Ni orang tengah bersih. Tengah bersih lah? Tengah bersih. Right. Nak tanya, yang untuk kebun pertama abang tu, dalam suku ekar tu, berapa orang kata modal abang lah? Keras lah? Keras. Tu modal lagi, pengalaman tak ada lagi ke? Yelah. Abang cakap kat penonton kita sebab kadang-kadang orang cakap macam pertanian ni paling senang lah, tapi sebenarnya itulah. Modal tu lah. Modal awal tu tinggi.
Kemudian kita dengan pengalaman kalau yang baru yang baru nak masuk, baru nak cuba bidang ni, pengalaman memang zero lah. Selalunya kebanyakan memang tak ada pengalaman lah. Cuma pergi kursus, kemudian kita tengok, lepas tu kita bermimpi. Kita pasang angan-angan tu kita buat. Bila kita masuk dalam tu, kita tak boleh patah balik lah pasal kita dah keluar modal. Betul. Bukan kecil-kecil. So kita masuk dalam tu dengan. Lepas tu mungkin kalau kawasan baru tu kita buka selalu macam Muhammad Hassan lah. Bila kebun tu kita buka dekat kawasan yang baru yang mula ada serangga semua. InsyaAllah kita punya hasil tu memang dapat. Tak maksimum kita boleh bajet lah. Boleh lah survive. Tapi apabila masuk musim kedua, musim ketiga, waktu tu dah ramai tahu. Bukan orang tahu. Serangga tahu. Alamak. Ada makanan. Ada makanan. Dia pun buat rumah kat situ. Yelah. Lepas tu satu kita akan mulalah. Dah nampak kita punya dari situ dia uji kita lah. Kita uji kita. Selepas tu kita tengok pengalaman lah. Dari situ pengalaman tu memang peranan penting dalam pertanian ni. Kena sabar. Kalau orang rasa buat sekali jadi, terus jadi, aku dah terror. Yelah macam sekarang kan selalu tak tahulah propaganda ke apa ke. Kan kita tengok sekarang berita cakap, berhenti engineer tanam cili 30,000. Sekarang banyak macam tu bang. Bukan sekarang, 2-3 tahun lepas pun banyak. Tanam jurutera. CEO, doktor berhenti buat pertanian, untung 30,000, 40,000. Abang rasa benda tu betul ke ataupun dia betul tapi di sebaliknya tu memang tak seindah yang dicakap lah. Okey, dia masing-masing sebenarnya. Masing-masing. Kelebihan pada seseorang tu pun berbeza. Betul tak? Macam abang buat, abang tak sewa tanah. Betul. Jadi abang punya modal kurang lah. Modal kurang. Berbeza dengan orang yang menyewa, kan? Orang yang pajak. Itu abang punya side. Lepas tu kita punya pengalaman pula. Mungkin orang ni sebelum ni dah pernah. Mungkin yang engineer tu sebelum ni memang minat bertanam daripada dulu. Betul. So dia memang dah study benda ni daripada dulu. So dia masuk engineer, so dia bila dia jump in ke dalam pertanian, kemungkinan dia tak ada barang tak ada isu kot. Dia dah study benda tu. Kan? Dia pun degree ni dia bijak sikit. Dia cepat tangkap macam kita yang agak kurang bijak. Kadang-kadang kita lambat. So tu pulang pada individu lah. Tapi cabaran dia tu sama je. Sama je lah. Dia tak ada shortcut. Tak ada shortcut lah. Mesti kena belajar. Okay, dalam pertanian ni, abang ada mentor ataupun mungkin abang punya tok guru pertama ke yang abang kalau ada masalah je pergi rujuk ke dia? Okey. Itu yang pertama sekali, yang paling penting sekali, first sekali mentor lah. Jumpa mentor yang betul, yang boleh bagi nasihat betul kat you. Itu memang orang cakap bonus lah. Dapat mentor. Kena cari betul-betul mentor dulu. Ada yang mentor ni kadang ada setengah tu dia terlalu lama, ramai sangat tau. Jadi yang sibuk kan nanti tak terlayan kau. Kadang-kadang aduh kau ni lagi. Ada yang di mentor tapi kau dapat di mentor yang ikhlas tu memang guna betul. Ikut betul-betul. Ikutlah mentor tu sebaik mungkin lah. Janganlah buat kita yang tak ada pengalaman ni yang memandai lah. Faham. Follow je dulu. Nanti kita dah dapat tune. Kita tukar buat sendiri. Tapi awal-awal tu follow lah mentor. Sebab dia yang saya tahu, sebab setiap kebun ni dia punya masalah tu lain-lain. SOP lain-lain. Lain badang, lain belang. Betul. Lain badang. Hulangat ni, contoh hulangat, hujan. Tu memang kalau dah lama kat kawasan tu kita dah tahulah cuaca macam mana nak counter pokok. Asas dia samalah, baja apa semua tu asas dia sama kan. Asas dia sama. Cuma SOP dia tu kena atur ikut tempat-tempat. Sebab tu saya kadang-kadang pergi kebun kan ataupun kadang-kadang ada orang jumpa orang yang pengalaman ni, saya kurang selesa kalau dia sebut dia pergi kepada kebun dia kata aku buat lagi cantik tak boleh kan. Cuma dia datang buat kat sini. Dia boleh buat tak? Mungkin kat kebun dia boleh buat. Itu pun mungkin lepas 2-3 tahun tak jadi pun dia boleh lepas cantik. Jadi benda tu lain-lain lah. Lain-lain lah. Itu
Masing-masing lah, masing-masing. Macam saya kerja banyak jumpa kebun kan. Tak kisahlah cili ke apa ke. Jadi setiap kebun yang saya pergi tu memang lain-lain cara. Lain-lain cara. Baja kita taklah pakai baja AB apa tu bancuh sendiri ke, tapi lain-lain. Mungkin yang ni whitefly dia pakai cara ni. Mungkin dia tak pakai banyak racun. Mungkin yang ni dia pakai cara ni. Jadi kita sebagai orang yang tak tahu ni, orang bodoh ni, kita dengar je. Dengar. Lepas tu kalau kita ada kebun, kita cuba yang mana terbaik lah untuk kebun kita. Ya, betul. Right. Jok, saya nak tanya sikit lah. Sepanjang 10 tahun abang buat pengalaman ni, apa abang rasa benda yang cabaran yang paling teruk lah, ataupun yang abang fikir macam bangun pagi esok aku tak mau buat dah pertanian. Aku rasa penat, aku rasa letih lah. Apa yang abang pernah buat lah, pernah rasa lah? Pengalaman abang yang paling sedih sekali, banjir lah. Abang dah buka baru tak sampai setahun lebih, dekat 2 tahun lah kat kawasan baru tu. Banjir besar kat Langat. Kalau aku ada perasan lah, banjir besar Langat. Yang sampai rumah habis, roboh rumah siapa? ABUs Yang kat belakang ni? Yang belakang, tu betul-betul dekat kebun abang tu. Habis lah? Rumah dah habis, kebun abang pun habis. Hancur habis. Masa tu memang dah air mata darah. Dah down Orang kata air mata darah ke nangis tak keluar air mata lah? Pasal masa tu abang tanam cili api dekat berapa ribu pokok lah. Banyak agak. Dah berbuah. Oh, dah berbuah. Lagi seminggu petik. Alamak. Seminggu petik. Pokok jadi. Sayang. Tadi pokok jadi. Tak yang jadi. Pokok jadi. Tak yang jadi pula. Jadi. Dia memang jadi 100%. Tak ada 100% lah. Berapa beli beg tu? Dekat 4,000 lebih. 4,000 lah. lebih. Habis semua. Sekelip mata je. Malam datang. Tapi Alhamdulillah lah pasal pekerja abang dekat situ tu. Dia dah dalam rumah. Alhamdulillah dia orang hidup. Selamat. Yang penting tak ada orang lah. Pekerja lah. Pekerja lah. Abang risau pekerja lah. Kalau berlaku mana yang tu lagi teruk lah. Abang tak tahu lah. Nak cakap apa lah. Agak-agak waktu tu lah. Kerugian berapa puluh ribu? Kerugian duit tu kita tak kira masa. Masa tu yang rugi besar sebenarnya. Berarti daripada pokok tu nak berbuah berapa bulan? Benih sebulan. Benih sebulan. Semai lah? Semai 2 bulan. 2 bulan dekat pokok lah. Matang. 3 bulan lah. 3 bulan lah. 3 bulan tu tanam tu macam sia-sia lah. Tak ada dapat hasil lah. Itu yang pokok. Yang sakca abang buat ni. Itu lagi lah. Itu masa. Sakca tu yang teruk. Tu yang teruk tu. Makan modal. Itulah. Nampak senang tapi cabaran itu semua dugaan lah. Tapi setiap kita yakin lah pasal benda ni nak cerita pun ramai yang tahu lah kan. Rezeki tu bukan kita yang tentu kan. Kita kena yakin benda tu lah. Selepas habis banjir tu, tu kita cerita lain lah. Cerita lain lah. Macam mana Allah bantu kita. Macam mana jalan tu datang. Itu ada. Jadi jangan, kalau yang agak-agak yang dah kecewa tu, jangan kecewa lama sangat lah. Dia kecewa tu boleh. Kecewa dia tak kecewa. Kecewa tak kecewa. Tapi jangan kat muncul katil tu lama sangat. Relax sudah. Bangun balik lah. Sebab bila dia ambil satu, insyaAllah lah satu lagi akan sampai lah. Dia sampai bukan satu, banyak. Banyak lah. Dia nak bagi semangat sikit. Banyak. Yang datang tu banyak. Kali kita cerita bab yang sedih lah. Saya memang saja cerita sedih dulu sebab kadang orang cerita yang seronok dulu. Timbul yang sedih dulu. Jadi dalam sedih tu, dalam 10 tahun ni juga, apa abang rasa pengalaman ataupun benda yang manis, benda yang seronok lah buat pertanian ni? Kita mulakan yang seronok dulu lah. Bila kita ada satu benda yang nak tengok hari-hari. Yang kita tengok dia membesar depan mata hari-hari. Nikmat tu. Faham, saya faham. Yang ada, yang buat pertanian lah, dia orang faham. Yang faham. Kan? Kalau kita tanam, dia tengok dia naik, dia besar. Bukan kata yang apa, yang tanam besar-besar, kadang yang kita yang tanam kat rumah kecil-kecil pun. Tepi rumah kau. Dia tengok pun kita rasa dia dah seronok kan. Itu nikmat lah, nikmat petani lah. Itu nikmat petani lah. Itu tak boleh nak di apalah. Tapi bila dia sakit tu, kita pun sakit. Dia nampak dia sakit, Allahu Akbar. Macam mana? Kita akan cari solution untuk ubat. Itu seronok pertanian lah. Faham. Benda manis yang kita nampak dia membesar. Kita bangkit pagi, kita ada benda kita nak pergi tengok. Betul. Itu yang best tu. Alright.
Jadi saya nak tanya sikit lagi pasal cabaran. Selain daripada tadi abang kata masalah banjir, mungkin masalah-masalah lain yang abang nampak yang kalau masuk dalam bidang ni, benda tu mesti kena adapt. Contoh, pasal harga ke, pasal penyakit ke, benda apa yang kalau orang masuk mesti akan adapt benda tu lah. Penyakit tu memang lumrah. Hmm. Bila kita tanam dalam macam vertigasi Hmm. bila vertigasi ni kita push, kita bagi baja yang betul-betul solid. Dia akan dapat nutrien yang betul-betul solid kita bagi. Ni jadi dia akan dapat hasil maksimum lah. Kalau betul dia punya pemberian baja dia, penjagaan dia memang tip-top lah. Cuma ni bila kita buat skala besar ni, bila kita push pucuk tu, serangga tu memang Nampak daripada jauh. nampak. Uish, dia sedap gila. Daripada salam dah nampak. Nampak salam. Sampai. Dia sampai. Jadi benda-benda tu nak kena counter lah. Kena counter awal lah. So, macam harga macam mana bang harga? Harga, ya Allah, Rip. Sebab kita yang tak tentu. Sebab harga bukan kita yang tentukan. Bila kita buka kedai makan, kita cakap nasi lemak kita RM4.5. Orang beli RM4.5. Betul. Tapi kalau kita tak nak buat dalam pertanian ni, tak boleh. Dia supply and demand. Bila masuk dalam bisnes supply and demand ni, kau tak boleh expect harga tu akan kekal sampai bila. Bila benda tu supply terlalu banyak, supply terlalu banyak masuk, demand kurang, memang mati lah. Memang mati. So, untuk mengurangkan cut cost tu, so setiap macam kita menanam, kita kena kira cost kita. Kita kira cost kita, lepas tu kita tengok lantai, contoh satu tanaman tu, kita tengok lantai kita, selalu kalau harga jatuh, berapa lantai. Kita kena main dekat situ. Supaya kita dapat untung maksimum. Kalau yang betul-betul buat besar lah. Buat besar. Kerana dia bukannya asal dia tanam je. Kena tengok juga. Dia kena tengok benda tu. Itu penting. Market lah. Market tu yang penting lah. Sebenarnya kalau saya tak tahu kalau ada orang setuju dengan saya punya pandangan. Tapi saya berpandangan bahawa kat Malaysia ni ramai orang pandai tanam. Semua orang boleh tanam. Ramai orang pandai tanam. Tapi nak menjual tu tak ramai. Nak menjual tak ramai. So bila nak buat kecil-kecil okey. Tak ada isu. Tapi bila you dah grow besar, you kena lock market dulu. You lock market dulu. Dah ada market tu, baru you buat. Kalau orang rasa tak ada market, you buat terus, lepas tu dah keluar hasil, baru nak cari. Tak apa, nanti ada yang beli. Busuk kat pokok ni. Kalau harga demand time tu tengah besar, okey lah. You lelaki. Jackpot lah. Lepak lah. Kolak lah. Kan? Kalau harga tu tundang jatuh. Kena timun 50 sen. Ke laut. Itu jam, baru tahu kan. Timun 50 sen. Kena apa? Tengok timun menyampau. Kena cili RM3. Macam sekarang ni. Habis lah. Tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Alright. Okay. Jadi macam tu contoh macam kita kongsi sikit lah. Kalau macam nak pergi yang kecil-kecil tu okey. Okey, yang untuk main-main okey. Untuk pengalaman lah, untuk kenal pokok. Bila you dah main contoh lu naik kereta biasa, motor sagar, lepas tu duduk mesti nak naik kereta sedap sikit kan. Mesti duduk sama macam kebun. Mula buat sikit, lama dah rasa confidence sikit nak buka besar. Dan tu dah buka besar pula, duduk buka besar lagi. Jadi kalau boleh, dan satu cara je lah untuk counter supply demand ni, make sure you punya barang tak pernah putus. Mungkin ada 2-3 plot. Kan 2-3 plot, habis ni barang ni keluar. Habis ni barang ni keluar. So you kena manage lah. Maksudnya time dia tengah mahal, itu untung kau-kau lah. Untung kau-kau lah. Tapi kalau murah tu esok, yang untung kau ni cover lah. Jadi dalam setahun tu tak adalah harga jatuh semua. Sentiasa. Untung semua pun tak ada. Untung semua tak ada juga. Betul. So kena balance lah. Benda tu kena. Itu cara dia. Kita kena ada banyak. Kalau ada banyak ekar boleh buat plot-plot macam tu lah. Alright. Mungkin sikit saya nak tanya. Dari segi ni lebih kepada abang punya pandangan lah. Tentang masa depan pertanian kita. Abang rasa dalam masa 5 tahun, 10 tahun ni, abang rasa macam mana kita punya pertanian ni? Adakah masih sama lagi macam sekarang ke, ataupun makin maju ke, ataupun macam mana? Okey. Abang tengok budak-budak muda dah ramai. Dah ramai involve. Diorang ni bukan biasa-biasa.
Gen Z ni orang pandai-pandai. Diorang mungkin akan ada salah satu fenomena baru dalam pertanian yang akan bawa. Diorang punya generasi yang akan datang ni lah. Yang budak-budak muda yang sekarang macam abang ni. Tak apalah, memang ikut korang lah. Yelah, macam korang dulu, ni dulu yang zaman berani. pakai cangkul. Cangkul. Sekarang ni dah kat arah macam ni. Abang terkejut benda aplikasi ni kan. Akan datang kita tak tahu. Diorang punya manusia. Teknologi dia tu lah. Dia punya angan-angan orang tu. Kan. Angan-angan ni mungkin akan datang tu mungkin akan berbeza lah. Faham. Okay, seterusnya saya nak tanya, tapi yang ni abang jujur je lah. Abang nak hentam ke, nak cakap baik ke, cakap je. Tak apa, sebenarnya nak bagi orang tahu. Abang rasa agensi pertanian dekat Malaysia, kerajaan, adakah dia... Tak apa, cerita je. Benda ni sebab kita nak bagi orang tahu. Sebab kita tak nak orang syok sendiri. Dia pun buat program tu syok sendiri. Abang rasa, adakah dia orang ni betul-betul membantu ataupun syok sendiri, ataupun ada bahagian yang benda tu bagus, ada bahagian benda tu macam patutnya fokus dekat benda ni. Ni orang kata pandangan daripada seorang petani sendiri lah. Mungkin sebab orang yang duduk kat office kat Putrajaya, dia tak nampak pandangan petani kan. Kita pula yang dekat kebun ni tak nampak pandangan seorang orang yang duduk kat Putrajaya. Jadi mungkin cerita ni sampai kat orang Putrajaya. Ini pendapat tau. Ni tak mestinya betul. Betul. Kau jangan ingat aku cakap aku sebab tak boleh lah. Tak boleh fikir macam tu kan. Betul. Pendapat kan, kata pendapat. Orang ni sebenarnya jabatan-jabatan ni, lembaga-lembaga orang cakap ni. Diorang dah lama dah. Diorang tumbuh dia lama. Sebelum abang masuk pertanian, diorang dah wujud dah. Sebelum waktu merdeka dia orang dah ada. Dan masalah yang ada pada petani ni, memang pada dulu tak selesai. Sampai sekarang lagi pun tak selesai. Jadi orang ni mungkin diorang pun dah ambil macam-macam. Nak salahkan diorang, abang tak boleh nak salahkan diorang. Pasal diorang ni pun melalui macam-macam tenah ni. Macam-macam situasi yang cuba nak counter. Politik tak politik. Politik lagi. Itu memang diorang mungkin ada masalah diorang sendiri lah. Masalah diorang sendiri juga. Diorang pun nak bantu pun mungkin orang akan stuck. Ada satu tempat tu yang tak boleh nak tu. Go through. Ada satu tempat tu dia tak boleh nak go through. Dia kena banyak protokol, prosedur, kerajaan kan, banyak dia punya apa. Tapi itulah. Tapi kalau macam industri-industri lain tu macam sawit. Dan sawit tu yang bila abang tengok okey. Betul. Siap ada saham lagi. Sebab dia industri besar. Industri besar. Sebab dia ada harga yang kita boleh, bukan kawalan lah. Harga memang demand dia tinggi. Harga komoditi lah, macam beras pun, padi pun ada masalah. Masalah juga. Tapi padi tu dia dikawal, kerajaan bagi tumpuan. Macam padi, sawit, getah, yang tu kerajaan bagi tumpuan sangat. Tapi yang untuk crop ni, apa yang biasa-biasa ni, dia sebab dia terlalu besar, dia menyeluruh. Dia terlalu, betul dia kelompok. Kelompok yang besar. Macam sawit ni 100 ekar sekali bub. Macam itulah, fahamlah. Okeylah, soalan terakhir lah saya tanyakan. Nampak cara abang? Dia macam nak kutuk tapi dia ada. Faham. Okey, soalan terakhir saya nak tanyalah. Okey, ni saya kata ini soalan wajib lah. Okeylah, katalah abang bangun esok pagi abang jadi Menteri Pertanian. Esok pagi ganti Bak Sabu. Jadi apa benda pertama yang akan abang buat untuk nak bantu petani-petani ni? Abang tak jawatan tu. Tak berani abang nak hadap petani. Tak adalah, katalah, bukan. Maksudnya kalau abang jadilah. Okey, kalau abang jadi abang stop import. Abang stop import. Inilah masa dia. Itulah yang inilah sekarang ni, inilah masanya untuk kita stop import. Ini yang perjuangan daripada dulu lagi. Pada awal abang masuk dalam industri pun, inilah kami perjuangan. Stop import. Bagi peluang pada budak muda. Tanah-tanah kita ramai, banyak tapi tak diusahakan. Faham. Bukan tak nak usahakan. Masuk je cili. Macam abang kan contoh, abang masuk abang start usaha ni. Rugi ni. Cili. Ulang berapa? Bagi tahu tadi sekejap. 27.8. 28.55.
tanya harga cek 28.55. Cili kan ni berapa? Betul. Macam mana kita nak grow? Macam mana kita nak grow? Sedangkan IPR banyak dah ni. Yang dah buat usaha dengan cili beratus-ratus ribu polybag. Betul. Kenapa benarkan import masuk? Nak bunuh kita orang ke apa? Ni marah sikit. Boleh jadi menteri lah. Menteri tu. Menteri kan? Import tu. Kena stop lah. Kena stop. Dia saya rasa nak stop terus tak boleh, ada kena kawalan. Kawalan lah. Tapi contoh macam kita dah tahu petani kos cili RM10. Itu dah boleh survive. Betul. Bila dia drop sampai RM4, RM3, ya ampun, macam mana kami nak Betul. nak survive? Yelah, sebab dia tengok dia tengok harga dah tinggi, dia bawa masuk Contoh lah, kalau harga cili naik sampai RM16, bawa masuk import sikit, turunkan harga supaya maintain 10. Itu abang setuju. Tapi kalau kau melambat dengan kat Malaysia ni sampai jatuh RM3-4, ni habis apa benda ni? Apa benda ni? Tanam pun tak lepas modal. Tak lepas. Ni ramai yang yalah, gadai bergelang lemah anak bini ada ni. Yang tanam cili ni rasanya ada. Ada bergadai lemah sebab nak survive untuk musim depan. Musim depan. Nak patah balik tak boleh dah. Modal dah keluar banyak ni. Betul. Kena go through juga. Kesian juga, kesian. Kita kesian. Faham. Kesian petani. Lagi 3 tahun PRU mengundi lah. Hulu langat. Hulu langat. Tak ada. Aku tak nak. Aku tak jawatan. Alright, okay bang. Saya ingat itu saja. Saya rasa terima kasih banyak-banyak lah sebab sudi nak bertemu ramah dengan saya. Saya dah cakap dah penonton. Saya cakap tadi dekat Abang Kadir, saya kata saya ni memang tak ada apa-apa nak bagi. Saya buat ni orang baik. Orang baik kita minta tolong lah sebab Abang Kadir ni orang pertama lah yang dalam saya punya video ni. Jadi mungkin insya-Allah lah kalau ada dapat sambutan mungkin saya akan teruskanlah benda ni. Sebab dia bukan kadar nak dapatkan publicity tapi lebih kepada kita nak bagi tahu kat orang industri kita macam mana dan kita kongsi pengalaman kita. Kita nak orang masuk dalam industri kita. Ya. Teruskan anak muda. Dia tak kisah kau nak kebun ke kau nak trading ke apa, tak kisah, jadi kau dalam industri kita. Ya, sebab betul. kita sama-sama bantu. Sebab saya masuk dalam pertanian ni, satu je saya punya turning point adalah selagi mana ada mulut untuk makan, selagi itu pertanian kita takkan mati. Yes. Okay. Saya ingat itu saja daripada kita orang hari ini. Jadi jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.